Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wilana ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Syukuran kita panjat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala yang mengurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah. Pelbagai kurniaan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kita bangun, tidur hari ini. Kan Allah Ta'ala masih lagi menjadikan kita bernyawa. Boleh bangun dengan sendiri tanpa perlu ada orang bangunkan kita. Boleh pergi berjalan sendiri ke tandas tanpa ada orang yang menolak kita pergi ke tandas. Boleh mandi dengan sendiri sehingga suatu hari nanti ada orang akan memandikan kita. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat ini semua. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seorang insan yang banyak berjasa kepada kita, yang setiap sesi kita membicarakan tentang baginda Nabi SAW, yang memberi tunjuk ajar kepada kita dalam mendidik anak-anak, mendidik diri kita, mentarbiah kita, tarbiyatul aulad, mentarbiah anak-anak kita, mengajar kita, membongkarkan kepada kita rahsia-rahsia untuk mendidik anak-anak. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita masih lagi dalam perbicaraan kita daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, jilid yang kedua, muka surat 239, tersambung daripada pertemuan yang lepas, dalam membincangkan fitrah dan kaitannya dengan pendidikan anak. Berikut adalah beberapa gambaran realiti masyarakat kita yang hidup dalam persekitaran yang rosak supaya kita dapat sama-sama mengetahui faktor yang mendorong kepada kerosakan akhlak dan akidah anak. Jadi ini Syekh Abdul Nasir Urwan ni karang kitab ni tahun beliau wafat tahun 1987. Sekarang 2026 kan. Zaman dia ni pun dia cerita tentang kerosakan di zaman dia. Jadi apa yang dia cerita kat sini mungkin applicable pada zaman kita dan mungkin worse, mungkin lebih teruk lagi daripada apa yang dia ceritakan di sini. Jadi gambaran ini juga diharapkan dapat menyedarkan kita. Kita kena sedar gambaran situasi yang ada di sekeliling kita. Zaman dia, kemudian zaman sekarang, zaman kita dewasa, zaman anak-anak ni. Kemudian zaman akan datang bagaimana pula apabila anak-anak menjejakkan kaki ke alam remaja mereka, mungkin 10-15 tahun lagi, suasana mungkin berubah. Mungkin kerosakan akan lebih teruk, lebih parah lagi. Kan? Gambar ini juga diharapkan dapat menyedarkan kita. Sekiranya ibu bapa mengambil mudah dalam soal mendidik anak, kebiasaan ini akan membawa kepada kerosakan dan kekufuran. Jadi kita kena bersiap sedia. Dan kalau nak berbuat sesuatu perkara, kita buat persiapan. Dan dalam menghadapi cabaran kehidupan ini, di sana ada persiapan sebagai seorang ibu, seorang bapa. Ada 5 situasi lah yang dibangkitkan oleh Syekh Abdullah Nasir Urwan dalam kitab ni. Yang pertama, seorang bapa menghantar anaknya ke sekolah berasaskan agama selain Islam yang mempunyai misi menyebarkan agama. Katalah di tempat kita ni mungkin dah tak ada lah kot. Kalau dulu ada sekolah-sekolah yang ditubuhkan asasnya adalah agama tersebut, agama yang bukan Islam. Jadi ini satu cabaran sekiranya berlaku situasi tersebut.
Kan, mungkin berlaku di luar negara, mungkin ada negara lain, negara tertentu, Malaysia, tak ada takut kan. Dulu mungkin ada kan sekolah Methodist, convent yang asalnya ditubuhkan oleh mubalik Kristian yang datang ke negara kita. Dan di setengah-setengah negara ada negara-negara yang sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh badan-badan tertentu, gereja-gereja mungkin ada kan, yang sedikit sebanyak misi mereka untuk menyebarkan agama mereka. Jadi anak yang bersekolah di sekolah seperti ini sudah pasti terbawa-bawa kepada kesesatan dan kekufuran, bahkan berasa benci kepada Islam meresap dalam hatinya. Jadi maksudnya secara umumnya adalah persekitaran pendidikan yang kita pilih untuk anak-anak. Dan kalau kita pilih persekitaran sekolah agama, Quran ada dalam tu, akhlak ada dalam tu, iman ada dalam tu, sirah ada dalam tu, insyaAllah lah. Harap mudah-mudahannya begitulah akan lahir anaknya. Kan. Okay, yang kedua, seorang bapa yang menyerahkan tugas mendidik anak kepada guru yang tidak percaya kepada Tuhan. Zaman-zaman dulu, anak-anak ni diserahkan kepada guru. Kan, biasa pondok-pondok lah, guru agama bagi anak, tolong jaga, tolong didik, tolong asuh anak-anak aku ni. Kan. Jadi mungkin di suasana Syekh Abdul Nasir ni ada juga suasana bapa yang menyerahkan tugas mendidik anak kepada guru yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam arti kata untuk mengajar tentang agama lah, mengajar tentang kehidupan agama. Tapi kalau ajar matematik, ajar yang lain-lain tu, mungkin payah sikit lah nak menyeleweng kan. Benda-benda teknikal, benda-benda dunia macam tu. Mereka menyampaikan ajaran kufur dan menanamkan benih-benih kekufuran dalam hati anak. Sudah pasti anak yang dididik oleh guru seperti ini terpengaruh dengan pendidikan secara etis dan sekular. Kan, macam setengah-setengah sekolah, alhamdulillah, dibagi tahu kepada guru-guru sains contohnya. Kan, kita mengajar sains, masukkan juga perihal keimanan, perihal ketuhanan. Kan, apabila membicarakan tentang proses fotosintesis, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan, itu adalah proses teknikalnya. Tetapi hakikatnya yang menjadikan perkara ini berlaku Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menetapkan perkara ini berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan sumber matahari kepada tumbuhan untuk menghasilkan makanan bagi kemandirian diri tumbuhan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya semua perkara ini, sains macam mana sekalipun, scientific, how high the scientific is, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pencipta, Maha mentadbir alam. Yang ketiga, seorang bapa yang membenarkan anaknya membaca semua jenis buku termasuk karangan etis dan mentalis. Bahkan membiarkan mereka membaca cercaan para mubalik dan penjajah kepada Islam. Hari demi hari, akibat dimomokkan dengan bahan bacaan sedemikian, lama-kelamaan pegangan anak itu menipis dan akhirnya mencerca prinsip-prinsip Islam. Ini bahan bacaan. Kan, zaman sekarang ni, media sosial. Tolong perhatilah anak-anak. Kan, anak-anak kita tengok apa. Allahu Akbar. Kan, risau kita. Kan, nak monitor anak-anak tu dengan gadget tu, apa yang masuk dalam otak dia, yang dilihat, yang ada di tangan dia. Kita tak tahu kan. Kita risau benda-benda yang masuk ni bahaya, benda-benda yang merosakkan pemikirannya for long term, untuk jangka masa panjang, yang akan membentuk iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membentuk akidah dia, membentuk kepercayaan dia. Jadi kena hati-hati, kena cakna, kena ambil berat tentang perkara ini. Yang keempat, seorang bapa yang melepaskan anaknya
berkawan dengan siapa saja dikehendaki, termasuk kawan yang jahat dan sesat. Situasi yang keempat adalah persekitaran kawan-kawan dia. Kita sebagai ibu bapa, boleh-boleh kita kenal anak kawan anak-anak kita. Dengan siapa dia berkawan. Selepas kita kenal, pastikan anak-anak tersebut kawan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Bukan orang yang jahat. Bukan orang yang buat maksiat. Bukan orang yang merosakkan masa depan anak-anak. Kan risau ada di kalangan kita, kan masyarakat rosak dengan dadah. Sumbernya kawan. Mula-mula nak try ni, akhirnya terjebak dengan dadah. Habis rosak kehidupan dia. Sampai mati rosak kehidupannya. Kan salah langkah, salah terpilih langkah. Kawan pun ada peranan juga. Kan Nabi SAW bersabda, kawan ni umpama orang yang kita berkawan, umpama orang yang berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi. Kita duduk dengan dia, kita akan bawa wangi walaupun kita tak pakai minyak wangi. Lebih-lebih kalau dia main, dia calik minyak wangi dekat kita pun akan berbau wangi juga. Kawan yang baik macam tu. Sentiasa menasihati kita, sentiasa menegur kita, sentiasa memberi rangsangan, semangat kepada kita untuk berbuat kebaikan, buat amal soleh. Kawan-kawan ni antara lain umpamanya orang berkawan dengan orang yang kerja tukang besi. Disebutkan begitu. Bukan nak hina orang tukang besi, tapi sebagai perumpamaan orang yang tukang besi ni, dia badan dia berbau, kan. Mungkin masa dia ketuk tu ada percikan api tu, boleh jadi terkena kepada pakaian kita. Kan, jubah elok-elok kena percikan api. Percikan api daripada ketukan besi tersebut. So itu akan mencederakan kita, boleh jadi mencederakan kulit kita, mencederakan, merosakkan pakaian kita. Begitulah perumpamaan kawan-kawan yang jahat. Sedikit sebanyak akan terkena kepada kita. Sehingga terperangkap dalam jerat mereka. Mempercayai ajaran sesat. Dan pemikiran dicedok daripada luar. Yang ni kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak baca pemikiran mereka. Melainkan sekiranya pemikiran tersebut diterjemahkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perkataan. Jadi itu yang kita risau. Kan? Apa yang ada dalam pemikiran dia. Apa yang dia fikir, apa yang dia percaya, apa yang dia yakin. Kan? So, selalu dia tengok cerita hantu. Kan? Sampai tahap keyakinan kewujudan hantu tersebut boleh memberi mudarat kepada kita secara total, contohnya. Kan? Padahal semua itu adalah dengan kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Kan? Tengok cerita hantu, roh-roh yang mati hidup semula untuk balas dendam. Kan? Bagaimana orang yang berfikir dan percaya perkara tersebut bertentangan dengan akidah kita. Kan? Dah matilah. Dah duduk dalam alam lain, alam arwah, alam roh. Mana boleh main tengok, mana boleh main picekik orang kita, orang yang hidup pula. Kan? Dia sampai tahap percaya. Dengan itu tidak mustahil anak juga menghina semua nilai agama dan akhlak yang dibawa oleh agama dan syariat. Yang kelima, situasi yang kelima adalah seorang bapa yang membenarkan anaknya menyertai parti ataupun organisasi kafir, etis, sekular ataupun mana-mana organisasi yang tidak berkaitan dengan akidah dan akhlak Islam. Kita tengok anak-anak kita, dia bila dia dewasa dia ikut persatuan tertentu, kan, remaja ikut persatuan tertentu yang mungkin boleh merosakkan akidah. Kan. Jadi itu suasana yang ada di sekeliling kita yang kita tak boleh nak nafikan. Dan perkara tersebut ada pada zaman Syekh Abdul Nasir Uban tahun 80-an, dan mungkin ada zaman kita sekarang, dan boleh jadi lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi dengan kemajuan dunia ni. Kan. Tidak mustahil anak terkesan dengan akidah yang sesat, bahkan dikhawatiri menjadi alat bagi menyerang nilai dan kesucian Islam. Sampai diperalatkan. Kan baru ni kan, barulah ada beberapa tempoh yang sebelum ni ada di kalangan rakyat Malaysia
yang menjadi ejen Israel contohnya. Kan? Sampai tahap tu lah. Boleh sampai dipengaruhi bekerja dengan manusia-manusia nak merosakkan umat Islam. So, ada benda yang kita perlu hati-hati. Hayati kata-kata seorang penyair di bawah. Manakah sama cendawan yang tumbuh di taman yang indah dengan yang tumbuh di tanah gersang? Tak samalah cendawan yang tumbuh di taman indah dengan yang tumbuh di tanah gersang. Adakah kesempurnaan yang kita harapkan? Sedangkan anak disusui wanita yang mempunyai kekurangan. Ini kata-kata seorang penyair sebagai penutup kepada tazkirah peringatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup mungkin dalam sesi depan kita akan tengok pula dimensi dan sepadan tanggungjawab ibu bapa. Siapa yang tak ada buku ni boleh beli. Saya bawa baca kan untuk sebagai bekalan kita dalam pendidikan anak kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.